Untuk penaik, kita menggunakan overlap. Grade A, grade B boleh. Kalau grade C, akak-akak kena tambahkan lagi 1 telur. Garam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak tak? Dia punya gebu. Kita nak sampai macam ni. Lepas tu kita akan bahagi 2. Masing-masing lebih kurang dalam 180 gram. Kau balik sahaja, tak perlu guna mixer. Okey, yang ni macam tadilah. Yang tadi tu kita masukkan tepung pulut hitam, yang ni tepung gandum. Untuk ingredients lain sama. Okey, masuk tepung gandum. Baking powder. Emulko pandan. Nanti kita tengok. Kalau hijau ni kurang nampak, kita boleh tambahkan pewarna hijau. Untuk acuan, kita kena sapukan minyak terlebih dahulu. Lepas tu untuk buat corak ni macam kita buat corak marble lah. Selalunya kalau akak buat kek marble bakar tu kan, sama cara kita letak corak macam tu. Lepas tu kita kukus 10 hingga 20 minit untuk saiz kecil. Kalau akak nak guna loyang saiz 8 inci, kukus selama 35 minit. Kuih apa hari ini cantik? Hari ini kita buat kek kukus pandan tepung pulut hitam. Kita akan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sangat gebu, lembut, moist. Bahagian dalam dia macam ni. Yang ini kita buat corak marble. Ya, so dia ada layer-layer macam ni. Kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak, gebu, manis cukup, tak terlampau manis.